Kejayaan sesebuah sekolah diukur melalui kemenjadian muridnya. Di SKLL, kami meletakkan murid sebagai paksi utama dalam setiap inovasi digital yang diperkenalkan. Kami tidak hanya mengajar mereka menggunakan teknologi, kami memperkasakan mereka untuk menguasainya. Alhamdulillah, SKLL Layangan muridnya menunjukkan betapa mereka itu fasih digital di dalam kelas, di dalam PDPC ataupun di dalam aktiviti luar bidik belajar. Alhamdulillah, sekali lagi kita ada hub digital maker, kita ada komputer yang mencukupi, kita ada bilik komputer, kita ada bilik akses, kita ada kelengkapan digital yang sangat mencukupi dan sangat membantu PDPC murid kita. Visi kami di SKLL adalah untuk melihat setiap murid keluar dari sekolah ini dengan kemahiran digital yang mantap. Fokus kami adalah membina jati diri dan kompetensi mereka. Apabila murid mahir, sekolah akan gemilang. Kerana bagi kami, kecemerlangan murid adalah maruah dan tunjang kejayaan SKLL. Saya mengharapkan murid-murid SKLL Layangan yang telah fasih digital ini boleh menjadi 5 ciri murid dalam seperti yang termaktub dalam RPM 2026-2035, iaitu beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan.